Hai semua detektif-detektif muda, selamat datang ke misi kita. Hari ini kita ada satu tugas yang sangat penting. Kita akan jadi penyiasat masa lampau, membongkar segala rahsia yang tersembunyi. Dah sedia dengan kanta pembesar masing-masing? Jom kita mulakan. Okey, soalan pertama untuk kita semua. Pernah tak awak terfikir, macam mana ya kita boleh tahu apa yang berlaku zaman dulu-dulu? Zaman nenek moyang kita atau lagi lama dari itu? Adakah kita kena ada mesin masa untuk kembali ke sana? Sebenarnya tak perlu pun. Jawapannya lebih dekat daripada yang kita sangka. Kita cuma perlukan petunjuk. Dan petunjuk tu ialah sumber sejarah. Inilah dia bahan bukti kita. Para sejarawan yang kita boleh anggap macam ketua detektif gunakan sumber-sumber ni untuk cantumkan balik cerita masa lampau. Bayangkan ia macam kepingan-kepingan puzzle yang besar. Setiap kepingan tu sangat-sangat berharga. Baiklah, semua dah sedia? Jom kita mulakan misi pertama. Tugas kita sekarang ialah untuk cari bahan bukti yang paling asli, yang original. Tahu tak, dalam dunia sejarawan, benda ni dipanggil sumber prima. Nak senang faham, anggap je kita jumpa bukti ni betul-betul dekat lokasi kejadian sejarah tu. Memang fresh. Jadi, apa sebenarnya sumber prima ni? Senang cerita, ia bukti mentah. Belum ada orang ubah, belum ada orang tafsir. Betul-betul asli. Macam cap jari yang ditinggalkan oleh orang zaman dulu dekat tempat kejadian. Tinggal untuk kita, detektif-detektif ni, jumpa je. Dan bukti-bukti ni, wah, macam-macam jenis tau. Boleh jadi fosil yang dah berjuta-juta tahun umurnya, ataupun manuskrip lama yang ditulis dengan tangan. Ada juga dokumen rasmi kerajaan. Bukan tu je. Artifak macam tembikar purba, surat-surat peribadi, diari yang simpan rahsia, sampaikan cerita lisan dari orang tua pun dikira. Setiap satu ni petunjuk yang sangat penting dan unik. Okey, untuk bukti fizikal pula, kita boleh pecahkan kepada dua jenis, artifak dan bukan artifak. Apa bezanya? Macam ni, artifak ni benda yang manusia cipta. Contohnya alatan batu, barang kemas lama, tembikar, benda yang boleh kita pegang. Bukan artifak pula, lebih kepada bukti budaya yang kita jumpa, macam sisa bangunan purba atau tapak kuil. Walaupun berbeza, dua-dua ni ada cerita tersendiri tau. Jom kita tengok contoh kes artifak. Ini dia, lonceng gangsa yang dijumpai dekat kampung Pencu Muar. Nampak biasa tapi jangan main-main, lonceng ni dianggarkan berusia sekitar 150 Masihi. Lama tu. Dan penemuan ni membuktikan sesuatu yang besar. Pengaruh kerajaan Funan dah sampai ke negara kita waktu tu. Hebat kan? Sekarang, kita tengok pula contoh bukan artifak. Siapa pernah dengar pasal lembah bujang? Candi-candi yang ada kat sana tu lah contoh terbaik. Sisa binaan purba ni jadi bukti jelas adanya pengaruh Hindu-Buddha. Bukan tu je, ia juga tunjukkan yang dulu dah ada hubungan perdagangan yang kuat antara orang tempatan dengan pedagang dari India. Nampak tak? Bangunan pun boleh bercerita pasal sejarah. Okey, misi pertama selesai. Mantap semua. Kita dah kumpul bukti-bukti mentah. Sekarang, apa langkah seterusnya? Jom kita masuk misi kedua, menyemak laporan siasatan. Maksudnya, kita nak tengok apa yang detektif-detektif sejarah lain dah tulis pasal bukti-bukti yang kita jumpa ni. Inilah yang dipanggil sumber sekunder. Ia sebenarnya bahan yang dah diolah, dah ditafsir dan dah diterbitkan oleh para sejarawan. Fikirkan macam ni, kalau sumber primer tu bukti kat lokasi kejadian, sumber sekunder ni pula macam laporan rasmi siasatan yang lengkap yang menceritakan segalanya tentang bukti tu. Dalam laporan siasatan ni ada macam-macam bentuk tau. Buku-buku sejarah yang kita selalu nampak kat perpustakaan tu, itu sumber sekunder. Lepas tu, ada akhbar, majalah, jurnal akademik, sampaikan ensiklopedia yang tebal tu pun sama. Semua ni adalah hasil kajian orang lain. Kita ambil ensiklopedia sebagai contoh. Benda ni kan himpunan fakta dan sumber yang sahih yang dah dikaji betul-betul. Ia ambil semua maklumat yang rumit dari sumber primer, lepas tu susun elok-elok supaya kita senang faham. Senang kata, ia macam fail ringkasan kes untuk kita baca. Tak payah selap berpuluh-puluh fail bukti yang tebal tu. Okey, sekarang kita dah kenal dua-dua jenis sumber ni, primer dan secondary. Tapi yang paling penting sekali, kita kena faham macam mana dua-dua ni bekerjasama. Dia macam pasangan detektif. Satu cari bukti, satu lagi tulis laporan. Tak boleh pisahkan. Kena ada dua-dua, barulah kita dapat gambaran penuh tentang apa yang sebenarnya berlaku. Jadi, nak bagi lagi jelas, tengok ni. Sumber primer tu, ia asli dan mentah. Ia bukti terus dari masa lampau. Sumber sekunder pula, ia adalah hasil tafsiran dan olahan. Ia analisis tentang bukti tadi. Ringkasnya, satu bukti,
Satu lagi ulasan tentang bukti itu. Faham kan beza dia? Inilah cara kerja seorang detektif sejarah, langkah demi langkah. Mula-mula mestilah cari bahan bukti asli, iaitu sumber prima. Lepas tu mereka akan analisis semua petunjuk yang dijumpai betul-betul teliti. Bila dah faham, barulah mereka tulis laporan siasatan. Itulah sumber sekunder. Dan akhir sekali, yang paling best, mereka kongsi penemuan tu dengan seluruh dunia, termasuklah kita. Okey, sebelum kita tamatkan misi kita untuk hari ini, saya ada satu soalan untuk awak. Cuba bayangkan, kalau awak kemas-kemas tu, lepas tu terjumpa diari lama milik atuk awak. Agak-agak, itu sumber primer ke sekunder? Mestilah sumber primer kan? Sekarang, cuba fikir, agaknya rahsia apa, kisah apa dari zaman dulu yang tersimpan dalam helaian diari tu? Nampak tak? Sejarah sebenarnya ada di sekeliling kita je. Tinggal kita nak jadi detektif dan cari.